Ini Johor, bukannya utara, bukannya Penang. Saya tahu ramai orang-orang utara, orang-orang Penang yang ada dekat Johor ni. Korang, orang-orang Penang, orang-orang utara yang duduk dekat Johor ni, korang dengar ni baik-baik. Tak payah nak kalut sangat balik kampung sebab nak makan makanan tradisi daripada Penang. Korang nak makan apa? Nasi kandar? Ada. Laksa Penang? Ada. Pasembok? Pun ada. Korang nak ais kacang resepi Penang? Cendol resepi dari Penang? Pun ada juga. Nak mi sotong? Ada juga. Char kway teow Penang Mari? Pun ada. Nak nasi dalca dari Penang? Pun ada juga. Yang ini rare, tak jumpa kat tempat lain. Air sarbat Penang Mari. Bukan tu je, macam-macam lagi makanan dan juga barangan IKS dari Penang akan berada dekat Pasar Tani Kekal Datin Halimah, Lakin JB. Bermula 30 Januari hingga 1 Februari ni, jam 7 pagi hingga 3 petang, korang ramai-ramai datanglah dekat Pasar Tani Kekal Datin Halimah, Lakin JB, sempena jelajah Pulau Pinang di Johor yang dianjurkan oleh Fama Pulau Pinang dan juga Fama Negeri Johor.